Hello Besti, hari ni kita akan sediakan cucur sayur yang rangup di luar tapi dekat dalam masih lembut dan dipadankan dengan sos pedas manis. Mula-mula, potongkan kentang. Untuk jenis potongan, boleh ikut masing-masing ya. Nak potong memanjang atau dadu pun boleh. Kemudian hiriskan bawang merah, lobak merah, cili besar merah, kucai dan juga cenawai inoki. Untuk bancuhan, masukkan kentang, lobak merah dan juga cenawai inoki yang telah dipotong dan gaulkan supaya semuanya rata. Kemudian kita masukkan tempur gandum sedikit demi sedikit dan gaul rata. Masukkan air sejuk juga sedikit demi sedikit untuk mengelakkan adunan terlalu lembek. Boleh tambahkan lagi tepung dan air mengikut kuantiti cucur yang kita nak. Kemudian masukkan garam secukup rasa, gaul sebati. Adunan ni tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat ya. Kemudian masukkan bawang merah, kucai, cili besar merah dan gaul sebati. Biarkan dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 30 minit. Sementara itu, untuk sos, kita potongkan cili besar merah dan cili padi. Untuk tambahkan rasa masam, kita perlukan jus limau kasturi, tapi kalau tak ada, boleh gantikan dengan sedikit cuka. Kisarkan kesemua cili dengan sedikit air, tapi kita kisar kasar sahaja ya. Masukkan serai yang dititik, cili yang telah dikisar berserta air. Renekan sehingga masak. Masukkan gula, sos ikan, garam, serbuk perasa, bancuhan tepung jagung dan perahan jus limau kasturi. Sos pedas manis dah siap. Untuk gorengan pula, tunggu minyak sehingga betul-betul panas ya. Cucur adunan menggunakan sudu dan goreng sehingga bahagian luar keperangan. Angkat dan toskan. Jangan masukkan adunan sekali banyak ya. Nanti cucur kita jadi serap minyak dan tak rangup. Dua menu kita dah siap. Selamat mencuba.